penyampaian. Sebab itu antara perkara besar dalam reformasi pendidikan, peranan PBD diperkasa. Pertama, untuk memastikan sistem penyampaian yang lebih jelas. Kalau sistem penyampaian tidak jelas, masalah utama dalam pendidikan, perkara-perkara besar yang ingin dicapai dalam pendidikan, sama ada dalam pendidikan digital itu sendiri, sama ada dalam kurikulum prasekolah itu sendiri yang memerlukan teras nadi sebenar, atau sama ada dalam MBI, MBM, dalam TVET dan pendidikan-pendidikan lainnya, dia tak akan capai kerana dia difahami dalam pelbagai tafsiran. So inilah bagi saya perlunya PPD. Sebab itu cabaran besar dalam PPD ialah dia harus tidak sekadar melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai pusat pengedaran dokumen. Sampai je surat-surat siaran dekat PPD, PPD pun postkan dia pergi ke sekolah tanpa perhalusinya, apa JIS-nya, apa matlamatnya, bagaimana dia harus dilaksanakan. Malah sebahagian daripada kemungkinan berlaku tak baca habis pun, tapi kerja itu bukan baca faham ni, baca habis pun fahamlah. So tentulah dia terdapat kefahaman yang sangat pelbagai. So siapa nak responsibel? Sekalipun dia ada Q&A, ada apa tu, soal apa dia panggil frekuensi FAQ, sekalipun ada FAQ, itu pun tak akan boleh menjangkau kepada pemikiran semua orang yang sangat rencam sifatnya. Sebab itu ada orang yang masih menolak tentang SSP, walaupun kita rasa kenapa nak kena tolak SSP, untung kot, lebih baik kot. So takkan hanya kerana 75% yang menjadi garis-garis pemisah exit polisi itu tak bagus. Tak bagus ke 70%, bagus ke 60% sebagai garis pemisah untuk dasar pemisahan atau exit polisi. Tapi oleh kerana kita tak difahami, so dia menimbulkan banyak tafsiran, dan sampai sekarang betul ada yang menolak SSP, walaupun umumnya inilah yang dipanggil sistem penyampaian. So akhirnya kita tak boleh capai semua orang. So siapa akan bertanggungjawab untuk perkara yang seperti ini? Itulah orang yang ada dekat PPD yang menguasai semaksimumnya. Banyak lagi perkara-perkara lain, kalau kita tidak difahami, dia akan jadi banyak tanda tanya sebenarnya. Kita mewajibkan semua orang melepasi mata kredit 42 jam mata kredit. Orang di bawah sana tak faham sebenarnya sebahagiannya. Kenapa nak 42 tu? 42 tu kenapa bukan 35? Kenapa bukan 30? Kenapa bukan 48? Kenapa tak ikut grade je? Orang 54, orang 51. Banyak orang tak faham. Kenapa 42? Ada rasionalnya. So siapa yang akan jelaskan kepada seperti ini? 5 hari berkursus ada rasionalnya. Semua tu adalah dasar-dasar yang dibina, dasar latihan dan sumber manusia yang telah dibina dari tahun 2004 yang lalu, yang telah berjalan selama 20 tahun. Tapi tak ada jaminan semua orang akan faham. So siapa yang akan memastikan sistem penyampaian berjalan dengan lebih berkesan? Jawapannya PPD. So saya nak jawab soalan, sekali era digital semakin berkembang, keperluan sumber manusia dekat PPD masih perlu, kerana untuk perkara-perkara yang seperti ini dia tak mampu ditangani oleh mesin, oleh robot, AI dan sebagainya. Dia perlu ditangani oleh pertimbangan manusia. Sebab itu dia ada garis, dia ada boleh bicara, garis panduan ada, general order, boleh bicara pun ada. So di situlah wujudnya wisdom, kebijaksanaan. Kalau kita bergantung semata-mata pada general order, kita mungkin tidak mempertimbang tentang kemanusiaan. Kalau kita sekarang bergantung kepada kemanusiaan semata-mata, kita mungkin telah melanggar garis-garis tertentu. Itu kalau dalam parlimen disebut garis merah, melanggar garis-garis tertentu. Sebab itulah perlunya general order betul, pertimbangan garis pandang itu betul, tapi pertimbangan kemanusiaan dia ambil kira. Di situlah akan wujudnya wisdom, kebijaksanaan. Di sinilah peranan PPD sebenarnya, supaya tidak terlalu menjadi sangat terlalu berbicara, terlalu general order sifatnya.
So lebih kurang macam itulah. Okey, jelas tuan, nampak penerangan juga. Terima kasih tuan. Nampak berkaitan tentang peranan PBD itu nampak kan. Okey tuan, kita tengok macam tuan sekarang ni maknanya berada di hujung-hujung perkhidmatan. Jadi sekarang ni tuan, maknanya kita tengok tu pengalaman daripada zaman sekolah, pernah jadi cikgu, lepas tu bergerak ke PBD, jadi penolong PBD, bergerak jadi timbalan PBD, pula bergerak pula jadi KPPT di jabatan, akhirnya tuan jadi PBD di Johor Bahru, malah telah jadi YDP PBD kebangsaan tuan. Jadi kalau macam tu lah tuan, jadi kita tengok tentang isu sekarang, apakah cadangan tuan supaya PBD ni supaya dia lebih signifikan dan juga lebih relevan dengan pendidikan? Sebenarnya PBD tak ada pilihan lah. Sesiapa pun telah ditempatkan sebagai PD, pilihan pertama ialah tingkatkan kemahiran dan pengetahuan. Sebab itu antara perkara besar yang ditulis oleh Stephen Covey dulu ialah tentang sharpen the saw, habit yang ke-7. So inilah antara yang PBD kena sahut sebenarnya. Kalau dia tidak menjadi orang yang berbeza, dia tak akan orang berbeza. Dia adalah orang yang sama seperti mana dia pernah berada di sekolah terdahulu. Mental modelnya sama, pemikirannya sama, beliefnya sama, actionnya pun sama, sebab dia meraih experience yang sama. Sebab itu antara perkara utama supaya PBD menjadi kekal relevan, pertama ialah tentang keupayaan PBD itu sendiri, tentang kognitif PBD itu sendiri, tentang kebolehan merancang, mengurus dan membuat keputusan itu sendiri, tentang bagaimana PBD itu harus jadi berbeza. Bukan PBD-nya atau ketuanya semata-mata, timbalan-timbalannya harus jadi orang berbeza. SIP plusnya kena jadi orang berbeza, SIC plusnya kena jadi orang yang berbeza. Sekurang-kurangnya cara berfikir yang berbeza, cara bertindak yang berbeza, disiplin kerja yang berbeza, disiplin proses yang berbeza. Semuanya harus dihubungkan dengan knowledge. Kalau kita melaksanakan perkara-perkara yang tidak dihubungkan dengan asas-asas knowledge yang betul, kita sama je dengan mereka yang ada dekat sekolah. Malah yang ada dekat sekolah lebih baik daripada mereka yang ada dekat PBD. Betul lah. Kalau ini yang sedang berlaku, maka kita tak perlukan PBD pun. Perlukan beberapa orang pegawai dekat jabatan untuk proses-proses pengoperasian semata-mata. Tetapi untuk memastikan relevan, soalan Ustaz, memastikan kita relevan, pilihan kita ialah tentang knowledge, tentang sharpen the saw, tentang strategic knowledge, tentang discipline of execution knowledge, tentang humanizing workplace-nya, tentang emotional, macam-macam lah yang harus difahami. Dia bukan sekadar memahami tentang people management skills semata-mata yang semua orang akan lalui, tetapi tentang knowledge of people management skill, supaya dia menjadi tanda aras dan garis pandu untuk sekolah. Bagaimana kita harus lakukan? Kalau kita lakukan bermula dengan kalau kita baca banyak bahan, banyak material, kita mulakan bagaimana kita harus mulakan. Malah penulisan antara orang hebat dekat dunia tentang the 5 level of leadership, John F. Maxwell, dia menulis tentang 5 level of leadership. Semua orang apabila menerima surat penempatan, dia akan berada pada level yang paling bawah, dipanggil position. The people follow us because of they have to follow. Why do you follow me? Because we have to. Why do you have? Why people terpaksa ikut kita? Sebab you are leader. Kita jadi leader, kita jadi ketua, kita duduk kat kursi PBD kot. Kalau kat sekolah kita duduk kat kursi pengetua kot. Tentulah semua orang kan ikut. PBD cakap apa pun dia kata betul, sekolah cakap apa pun cikgu dia akan kata betul. Yes, layer pertama, semua orang akan hidup berdasarkan pada layer-layer yang paling basic.